Okay, this time kita orang nak pergi iftar dekat KL. Tapi itulah, kita seorang je dari Ipoh. So, jom. Ni. Ngutuk beg aku. Tak ingat apa? Jangan kopi. Ni warna Aulia. Okay. Hai Karu. So, kita dah sampai apartment. Apa function parking di sini? Dia tak ada scan apa? Oh, luar. Kita tingkat berapa dua korang? Siap. Ya. Ketiga paling tinggi. So kita ada Syami here, Minion, Aulin tak make up. Okey je lah muka kamu, comel. Bilik kita. Password adalah kalau dia Google. Oh, ada CCTV. Yeay, bismillah. Assalamualaikum. Okay, ni bilik kita. Wow, there's a lot of bilik here. So, ni satu. Ni cantik. Ni toilet. Ni ini bilik. Oh, okay, banyak Syami, bilik ya. tempat kau. Syami duduk dalam tu, baby. Baby ni tempat perempuan weh. Nanti. Oh, Ui, tinggal. ya. Ni buat dia. Okay, ada. Kat atas ada apa? Ya. Oh my god, this one cantik. Oh, cantik. Okay, boleh main. Ada bola. Ada bola. Itu yang aku minat. Okay lah. Mesti cantik. Cantik lah. Okay, menarik. Okay guys, menarik guys. Weh, malam boleh tengok gambar weh. Okay, okay. So kat sini Kita dah bayar semua yang toilet. nak on 24 jam. Mami, pergi mandi. Ha? Okay dah weh, cantik. Nice ah. At least tak kena scam. You weh, yang first tu. Tersungkur aku. Lagi santai kita tak tahu. Okay. So, siapa yang nak check in sini, okay lah. Untuk first kita orang masuk ni, cantik lah. Okay, so nanti kita update lagi. Bye. Sini. Bye. Jangan risau. Boshell dan Simply New ada Pimple Patch Special Edition sempena Raya, okey? Boshell dan Simply New. Raya manis menawan. Dapatkan segera di MyDay dan Lotus terpilih serta di store berdekatan anda. Harvey Factory Outlets ready for Raya sale di Cheetah Mall, Ampang Point dan Paradigm Mall JB. Diskaun hingga 80% untuk perkakas elektrik, komputer dan peranti mudah alih, perabot serta kelengkapan bilik tidur. Rangkaian besar jenama hebat, harga tiada tandingan di Harvey Norman. Bertahu. Dia penat drive. Dia penat drive. Wow, Kesian dia. Macam mana nak realisasikan ini? Sertai Kevin Suara Hati Plain Keragian. Langgan produk pembiayaan sekarang. Duit. Sama duit. Wah, Minion. Buat apa ni? Minion. Okey tak tu? Ha? Spa ke? Okay, korang siapa nak atas sini, pergilah. Pasal tu 3. Tak lagi.
Yang tidur tadi. Depan lah. Kita mana ambil Pro 2 ni? Murah? Tengok Minion. Sebab dia dah tak handsome, so dia handsomekan diri dia. Kita ada transfer. Ni seorang nak transfer duit pula. Macam hal lah. Selamat datang ke Rembah. Yo. Okey dah gerak. Nanti aku pergi Sogo terus. Okay. Okay. Bye-bye. So kita nak pergi Bazar Wangsa Maju. Apa? Bye-bye. Ya ke? Tak dengar. Sana reaction kau. Kita nak transfer duit awak. Kereta kita rosak. Okay, nak tahu tak orang paling penat kat dunia ni siapa? Dia dah bangun, tadi dia tidur. So kita nak pergi Bazar Wangsa Maju. Dia panjang, bazar terpanjang dekat KL. Di dunia ada satu lagi, Seremban. Ya ke? Seremban kat Negeri Sembilan. Panjang gila. Singapura. Macam dari Mangkok pergi Maidin. Jauh kan? Kau kata tak ada drive-thru ke bazar? Sudah lupa, tak tinggal lagi. Nama kabur dengan dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Kau kan tak ada parking lot. Menang lah, Syami menang lah. Boleh lagi. Apa? Ingat kan you drive dia ada orang call dan cakap Salah aku macam teruk. Jom Karum. Jom Karum. Sabar. Tak selok kan? Tak. Ya, you bau kan? Bau? Nah. Okay, Assalamualaikum guys. Anda bersama DJ. Ambil. Dia dah triple. Ica. Aulia. Alamak, Aulia. Cepat Aulia. Nah. So kita nak pergi bazar yang panjang dekat KL korang. Okay? So next sana turun. Ini mau 2 jam. Kau janganlah tengok tu. Janganlah tengok lama-lama. Ya Allah, mana tak pernah survey mall. Guys, kita nak pergi the longest bazar Ramadan dekat KL. So nanti korang tengok kita review jujur. Betul. Kita jujur. Ya. Kan tak fake. Kalau tak sedap, kita tak sedap. Ya. Biasalah korang bulan Ramadan ni kita tak tahu retekak Kita boleh tak puasa sebab kita macam very energetic. So kita jumpa kawan. Kita match lah keluar dengan mak kau. Tak larat dah. To match the energy. Yeah. Mana kami? Oh, sini. Boleh turun. Oh. Kita start in the middle. Okay, Boleh? Ke kanan ke ke kiri? ke kanan. Nabi Afdol. Kenapa aku tak pakai kasut yang macam kau? I warn you kan.
Cakap tak apa ni lepas. Okay. Dia tu tak balik. Boleh? Sana. Start daripada awal tu entrance ke sana. Tadi kata kanan. Tak, kita nak keluar tak boleh. Singa Beyonce Miso Kyoso. Kau nak beli apa? Tak nak. Kita jalan dulu tengok. Okay. Jalan. Sekarang tengok kepenjadian dia. Ramai nak mapu. Sorry doh. Sorry. Tempurung, mana tempurung? Kepurung. Kenapa kita makan ke tu? Kita makan? Boleh makan? Boleh? Rasa crunchy. Cantik aku dalam ni dia Allah Tuhan. Bau kasap macam tu. Okay, kita tengok first purchase kita apa. Okay. Tengok harga, tengok. Aku kenal dia. Dia aku. Okay, aku dilayan. Kita orang jumpa. Siapa yang nama dia? Lupa dah. Tapi dia Era. Dia. Kita jumpa dia. Dia tak macam gini. Mana There's nothing that we can buy here. Tak, dia ada. Tapi Ada, macam tapi dia macam very crowded. So kita tak nampak makan dah. Kita nampak orang. jangan pegang-pegang lah. Aku pegang kau ke? Bukan ni. Dia kenapa kau pegang sini? Tak, aku macam ni. Ada katak. Kata katak macam ni, diorang kena tangkap. Okay, I think I know what I'm going to buy. I know I'm going to buy tebu. Mana? But later lah tebu. Then I'm going to buy. Jangan makan depan kita orang. Subhanallah. Nak ni. Ambil nak ni. Mochi. Dia mochi. Nak strawberry matcha kan? Saya ni. Comel. Ni. Strawberry and cream matcha. Nak ni satu. 3 piece. Kamu nak? Kamu nak berapa? Nak berapa? Nak dua. Kamu nak 2? Dengan ni satu. Tak baik kat mini tu? Kamu nak? Kejap. Yang tu custard. Ni red bean. Nak custard boleh? Tak apa lah. Banyak lagi nak beli. Ada lagi? Itu je. Dan ni korang harga dia. Okay, jom cuba. Dah Nak berapa? baru nak verify. Dia apa Malaysia? Kalau untuk strawberry, kita semua ada strawberry. Okay, cuba. Nak ada perisa apa? Ada original. Original je. Kamu nak? Nak satu. Nak dua? Anak 3. 3. Kita beli ni. Tak rasa ke? Oh, sorry. Ya, aku pun tak pernah rasa. Berapa kak? Nak berapa? Satu. Mana plastik? Mana? 18. Dia boleh touch ke tu tak baca? Tekan mana? Apa beza besar dengan kecil? Jadi besar convenience RM10, kecil RM5. Dia kuantiti lah. Dia tak ada size. Oh, nak yang Kamera besar je lah. Besar. Besar berapa? RM10. RM10. Boleh Alah. Dulu buang lah phone kau. Wah, bodoh. Okay. Ni rasa. Thank you.
Buang Amir. Buang phone Amir. Buang pasport. Orang Singapura tak payah bawa pergi bazar. Menyusahkan. Oh tak. Kepada peniaga-peniaga, you guys kena letak QR yang TNG sebab bukannya orang Malaysia je yang beli kat sini weh. Tak tengok. Tak, Ya. weh, sebab aku tahu sebab aku dia pakai QR bank. Kenapa? Sebab yang sponsor dia ni Bank Muamalat. Kau tengok ah. Oh, betul. So dia pakai QR Malaysia. Tak lah, tapi kena fleksibel lah payment. Nak beli bazar, pergi tukar duit Malaysia. Kau nak beli berapa piece? Nak beli berapa Amin? Berapa ringgit? 100. Satu piece. Main. Satu piece 1.5. Yelah nak berapa piece? Nak berapa Amin? Nak daging? Nak berapa? You guys makan? Makan? Daging? 5 je lah. 5 daging 5 ayam. 5. Nasi impet nak? Nak nasi impit tak? Tak mau. Tak nak. Berapa kak? 15. Berapa? 3.18. 2 je. Oh, dua 12. Mau nak tambah duit? Dia tak dukung terus. Biasa. Nak makan nasi besar. Kita suka kau minta yang baru. Tahu. Oh, lagi pun ni pasal dia tak ada ais. So dia tak ada diluted sangat. Jadi saya tak suka. Saya tengok orang tua macam pedak. Tapi kenapa tak beli? Dia makan macam pedak. Apa? Damage? Oh. Tak tahulah ada 20 lebih ada mesti kita beli semua RM10 ke atas. Ya. So per plastik ni RM10 lebih. Dia okey lah kot. Nanti kita rasa sedap ke tak. Tapi sebenarnya kita tak boleh lah macam main dish kot. Kita boleh macam side dish. So aku tak rasa ada yang tak sedap sebab ayam madu cannot be wrong kot. Depends kalau terlalu panggang. Badak berendam. Badak berendam, air tebu. Air tebu ya. Ya. Air coconut. Keria. Kalau terlebih manis ke. Okay, nanti kita review. Bye. Yummy. Tofu fast air natul. What's up guys? Lepas dah beli ni, naik tangga. Allah Akbar. Dah aku nak lalu. Weh. Allah Akbar. Allah Akbar. Strategi juga kita pakai kereta. Agak. Rezeki. Yay! We got this! Boleh tak larat dah. Aku tak larang. Duduk dalam kereta memang kita duduk diam-diam lah. Sekarang pukul baru 6.12. Oh my god. Suruh Minion pergi. Sekejap ni kita call dia. Okay. Okay. Bye. Ini macam nak try sama. Sebab biasa kalau kat event Ramai kan? So So aku macam malas sebab tahu kupal je kan. Jadi macam Aku rasa nanti aku akan try juga. satu yang tadi dekat tu dia boleh fold dekat kan? Bukan boleh kan? Boleh cakap dulu. 723 kita punya ada 72 98 28 kita. Ambil je. Kita boleh tulis sana esok sampai.
Aku punya buruk. Aku tak tahu apa punya buruk. Tengok dia. Actually tak berapa sangat. Habis, betul. Sumpah. Apa? Kenapa kau tumpah? Kenapa kau boleh tak turun bawah? Kenapa kau boleh tak ke atas? Dia tak turun? Kenapa kau tak turun? Kau lupa kan? Kau tak turun? Macam mana dia tak turun? Ayah kau banyak sangat kot. Ayah kau sikit. Kau tahu sebentar dia boleh. Kita memang suka. Sumpah kau punya. Aku dia jago kan? Yang kita makan tangan tu tahu kan? Masuk ke dessert kan? Dia nangis. Nangis. Dia nak buka dia. Lama yang ini kau banyak dia. Nak sekarang. Saja kau banyak. Kami yang berangan. Bukan kau jauh. Muka buka saya terang. Pasal saya kat salah circle ni. Kan yang ini. Bukan yang boleh. Terpegang. Kan yang bukan macam mana. Tak. Kita macam bahaya. Tak kita kan. 20 betul. Oh, ini sebenarnya. Tapi dia tadi boleh balik. Kau boleh ni. Okey, sedap. Dan cuba sabun. Mana ni? Seladi. Berapa? Korang buat juga tak? Ada penting kan macam ni. Korang bila? Satu viewer yang macam ni. Yang dia. 2 minit. Dengar tak macam azan? Oh, mereka cemburu tahu tu. Nah, Ya, dia kita keluar boleh parking. dah pagi macam ni. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika manna wa la rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tak sedap. Tak sedap. Biasa je. Biasa je tu. Rasa macam tofu fry yang kat kedai biasa. Ada rasa soya bean. Memang soya bean. Okay, dia worth it sebab kita tak beratur. Tapi kalau untuk pergi event, aku rasa macam tak payah beratur ramai-ramai. Yeah. Sebab dia sama je dengan oh, cuma beza dia soya dia rasa fresh. Cuk. Kan? Soya dia rasa fresh. Kena Pasal dia cuba punya- tanpa Dia punya ni, dia punya soya ni macam dia tak pakai bahan yang tu. Macam apa orang panggil apa benda tu kan. bahan Lepas tu dia terlarap. pakai agar-agar, faham tak? Sebab dia terus tuang dekat dalam cup. Kalau tu kan orang ambil sikit-sikit kan kalau guna bahan apa. Hey, you guys nak gula? I don't want the gula. Gambar. Ami sini Ami. Ambil depan sikit. Hitam sangat tu. Update iftar di mana? Iftar dalam kereta, day one. Iftar dalam kereta. Siapa tu? Send kat mana? Grup Minion. Rumah orang. Dah habis. Laju. Di channel. Tapi menarik lah dia buat dekat rumah. Faham tak? Ada tabu tak? Ada kat atas ni. Sedap. Okay, next nak Buntut. apa? Nak buntut. Oh, rasa tebu dia. Kita rasa macam basi tak? Tak lah. Memang. Kalau tebu basi dia buih. Serius tak basi Dia masak Memang rasa macam tu. dia masak. Tapi macam pelik je. Kalau kat Singapura ni ada betul-betul hijau. Tak, kita orang memang warna ni. Tapi dia kan ada yang lagi gelap kan daripada ni kan. That's why aku tak trust macam yang air tu lah. lengkap. Faham tak? Wow. Putri besar ke guys? buntut. Yang betul orang marah. Dia pun nak cakap sos. Beda tak? You guys semua ada sos. Dia tak kan? Sos apa? Apa Dia macam macam dia ni juga. So dia macam salami. Tapi yang tu dia cairkan. Dia masak. Dia masak dekat restoran. Tak ikan. Tak ikan sedap. Kalau memang sedap ayam sedap. Bayar nampak macam tak kering sangat. Dia juicy. Ni macam juicy nampak. ayam tu putih. Dia minum tisu. Dah dia makan. Dia masuk ke makan kan? Nak cakap ayam bikin mau yang bikin. Tak ada minyak. Dia makan buntut kan? Makan. Dia tak makan. Buntut ayam. Depends weh. Kalau dia macam makan dalam hari. Boleh. Dia banyak minyak. Bukan minyak. Kau nampak bulu-bulu ayam? Bukan bulu ayam. Serai. Bulu ayam ni. Tahu. Bulu ayam boleh. Serai kot.
Biar buat saya kan. Kalau kita jadi kau ini ayam. Kau makan lagi. Betul. Aku ada 2 pernah habis di Sonstik. Karena masih kecil lah. Aku masuk. Dah kenyang, dia makan restoran. Dia nak jalan-jalan dulu. Kau nak makan nasi ke? Macam ni? Minum apa? Ayah ikut je. Kita orang macam aku je kenyang. Kenyang aku kalau tak masuk. Tunggu Mindan nak. Mindan pun lagi makan. Mindan kenyang, lain kita semua kenyang. Pasal Mindan punya badan kecil. Kurang macam. Ni semua kamu punya. Siapa tadi? Kau tak buka tak? Rasa tu. Nak nasi je. Ni siapa? Okay. Okay, next. You guys nak apa? Nak sate? Bukan sate ni. Sate dah buka. Ni Oreo punya. Dessert. Ni ada gula-gula. Oh, nanti. Ya, aku tak pernah ada tebu ni. Saya nak minum mana samping strawberry tebu. Ya. Kalau kau macam belakang tu mana depan tebu. Aku lagi cari orang yang pernah tebu kat belakang. Saya ambil yang sebelah sini. Mana aku ni? Ah, tak so. Bukan suara. Oh, betul lah. Mochi. Dia kata, Kita suka bila dia buat fresh. Lepas buat suka kasih. macam aku makan jalan kat situ. Kau tengok aku dah cakap. Mulut kau besar. Tadi kajang. Mulut aku ni memang cik. Cuba dia macam. Kita masuk ni. Kita tak minum. Macam ini kita without us. Oh no. Nak kawat. Nak sate? Nak sate? Macam nak besar. Kau mau 3-2. Aku satu tak kena lagi. Mulut besar. Bagus lah tu. Cuba dia panas semua kasi you. Nak. Mana hitam lah. Baik. Ni mana lagi? Baik tak masih aku terang. Bontot cakap juga kat meja aku. Oh my god. Mana kan dia nak selatan. Sini tu. Nah, ambil daging. Macam mana yang? Ayam? Nah, ambil ayam. Itu daging. Ah. What is this? Mari. Tengoklah awak kan apa kita makan. Untuk kau masih orang ini dah cukup lah. Sebab tunggu. Tadi. Oh, tak boleh. Aku dah belum masuk lah. Kenapa tak ada lubang? Belakang. Dah penuh. Adalah ni lubang. Mana? Lupa lah. Macam lipat. Ah, make sure nak ayam semua clean. Oh, dah boleh. Ayam diberikan tak boleh. Rasanya siap betul. Okay, baik korang. Kita nak kenyang. Terus korang. Kita nak shopping. Ni duit. Bank. Itu kamu nak makan. Okay, jom. Hai guys, kita pakai sana. Okay, so kita nak pergi Pandai. Pandai. Ganteng. Ni sekarang jalan sekarang. Okay, jom. Ya. Weh, cantik baju. Weh, mana ni? Wish, sangat sini. Di mana lagi? Boleh buat kat sini. Ayam jual. Ini baru. Masuk ni. Masuk ni. Tapi kau tengok orang ni. Weh, Mana ni?
Okey ni. Ni sagu. Sagu. Suku. Kedai ni kan? Ha, jalan sini je. Popek banyak. Mana nak? Dah datang malam. Tak, lambat datang lah. siang. Orang dah pergi muas dah. Orang dah pergi jalan tar dah. Ha. Apa kereta ni? Mana dia? Dia kata duduk tengah-tengah ni. Tu kot. Ya. Turn left. Tu. High beam. Sona. Udah. Dia mau buat ni macam jalan. You've arrived at your destination. Tahun dah berjalan. Tengah tunggu datang sanak saudara sama. Hari raya. Tadi bang. Kenapa kau ni? Pagi sebelah. Asal tingkap gelap? Gelap lah, tak nampak. Asal gelap. Apa ni tak gelap nampak. ni? Tinta dia. Buat gelap-gelap buat apa ni ya? Kawan baru. Hai, Nat. Peluk aku lah. Peluk aku lah. Siapa tahu? Asal korang keluar ke topi? Asal? Hai, korang tema apa? Asal sangat kau pergi ni je. Asal ada tengok jom. Aku ada bulu. Apa ni? La ilaha illallah. Tapi You suka tak kalau pakai tema ni? Kalau kita pakai macam ni. ni binatang apa ni? Tak, jangan ni PUBG je. Ni binatang apa? Apa? Ada bulu anjing? Ada naga. Bulu naga. Bini ikut doh. Aku pun perasan. Dah jauh kot. Daripada 4 jam perjalanan kau perasan eh? Slipper siapa? Ni beg siapa ni? Hi Karu. So kita dah pick up Nat. So so red. Jadi yang sama. Suami lah. Ni dah kenapa? Asal lah. Lambat juga lah. Aulia aku nampak kau cuy. Macam ini kau pusing. Cuy tu apa? Macam tengok sikit. Banyak pun boleh. Oh. Masuk dalam tekak sini. Memang rosak lah kita punya. Tak, tadi boleh. Apa macam aku bagi kat Kena angle lah. cepat sikit, cepat.
Saja, aku nak try. Tak boleh. Bila korang ni nak. Wow. Setuju. Nak ni bilik kau. Hai kurung. Kita nak pergi makan. Nasi lemak 24 jam. Kau pandai. Kenapa kamu cantik? Kenapa aku tak cantik? Sebab kita sama je kan. Tadi kita decide tak nak pakai makeup, tapi kena makeup sebab kawan dengan Nat. Should I pakai lens? Tak payahlah. Okay. Kamu tak biasa pakai lens lama-lama kan? Kita dah biasa. So it doesn't matter. Okay. Jangan buat basiai. Janji. Jom Aulia. Jangan buat basiai. Ni Nat. Nika. Tu Ika. Yang ni Izzy. Ini Tu Big Big Mac. Mac. Ni Lida. Tu Ayah. Minion lah lagi kau. Kau suka ayah ke? Yang ni ayah. Ni So kita orang nak pergi makan dekat kampung baru. Di mana saja. 6 jam tak satu buat kereta ke? Mami? Teng. Tak pergi mampus. Sorry je tu. Oh, wait, ayah. Pergi mampus tu. Nak. Pasal dia sorry lah. Dia memang muka sorry. Mana? Yang mana? Ika dah lah lambat. Ayah dekat G lah. Ayah tak ada kawan. Teman ayah. Siapa dia dah kata anak? Ayah suruh apa? Oh. Mana ayah? Tak apalah. Dah naik dah tu. Pergilah. Ayah survive dah ada lelaki. Rembayung. Nanti one day kita datang ke? Rembayung. Terjaga ni. Ada orang makan dia orang dapat menang kereta. Jom. Kita nak pergi makan kat situ. Gerak lah. So kita makan dekat nasi lemak Uncle Bob. Nampak tak tu? Mana yang lain? Nampak ya tu? Betul ke yang ni? Betul lah. Baru? Berapa? Main butter. Oh ni betul. Lagi ada apa? Ada sotong dah ada. Sotong? Sotong sampai? Sotong. Ayah depan. Tapi this is yours. Macam bila saya bayar. Kita on the way pergi Hijabista. So sekarang kita dekat mall Four Seasons. Baby take my hand. So kita nak cari Hijabista. Baby take my. Tak layan. Kita ada Aulia dan Minion. Hans. Han.
Ha? Level tak. Cari kat Google. Wow. Hijau Startup. Hijabista. Adik-adik dia lah. Wow. Masuk lagi kat sini. Ni dia ada punya. Jom kita masuk. Kita tak jadi pergi Hijabista sebab Hamis sini. Sebab tak ada choice. Mahal nak. Buat apa beli baju mahal kan? Pakai sekali. So tak payah So kita pergi ke mall nak tengok ada apa. Kalau still tak ada choice, kita kena beli dekat Muaz je. Makan. Kita pergi makan dulu. Oh, kita akan kita pergi Muaz balik. Makan dulu lah tapi. Muas ni lusa-lusa boleh. Eleng kau tak shopping boleh ya? Hari raya tang tong teketong tang ya li Kongsi raya. Selamat hari raya bersyukur seadanya. Ikan macam biasa je. Ikan matang. Di kakak. Yang ni ya li Dia pun sama juga. Dia sima-sima. Aku yang lain dengan dia ke? Yelah kau macam ni lagi. Kita buat handbagnya. Are you okay? Kenapa diam? Ikan janganlah nangis. Dia okey lah, jangan cari minion. Namanya? Kita nak iftar dekat Askar. Iftar tak kari. Yeay. First time kita iftar first time. Betul. Hari tu datang raya. Buat situ. Korang ada apa ke? Hari raya. Kita biru kan? Saya sama ni. Sanitizer. Sabun. Siapa cuci tangan dalam ni? Buat apa? Jadi saya tanya. Dia macam lepas makan kan. Dan ramai sangat lah. Nantilah dalam ni boleh basuh tangan. Sekejap. Dah buat reservation. Boleh tengok check? Nama ke apa? Tengok check yang Check. Ni. Kat sana. Okay, thank you. Kalau cuba kita ambil Indo Selalu sayang? Selalu? So, kamu ambil apa? Ada ni. Banyaknya. Tak penantangan. Wah, okay, this is first dish. We got pizza. Ni, kau ambil apa? Nasi biryani. Oi, sedapnya. Dengan pasta. Dengan bolognese. Bolognese. Okey tak? Makanan dia so far macam mana? Kena rasa baru boleh judge. Okay, by dia punya look. Okay kot. Okay ke? Okay. Apa itu? Macam semua orang ambil macam orang gila. Macam zombie.
Wih, Misha, kalau ada extra ambilkan sekali kita orang. Yang macam basic lah. Yang basic. Okay. Tak apa, minin je jangan kau pergi ambil. Sekali je lah. Tak apalah, nanti aku pergi ambil. Ini jaga. Dia minin je. Okay. So ni kita ambil. Yang tu belum lagi. Ya, ya, ya. Okay. Okay, doa sebelum berbuka makbul. Jangan dengar. Malas begitu datang ke pikirnya. Pakai tanda ya. Dah apa sikit? Dah apa sikit? Ini kita kena lakukan. Apa? Coba ni. Dah. Tak nak ni lagi. Baik. Kita bayang kita kan bayang okey? Okey, guys, kita dekat gayung. Kita dekat gayung. So, makanan kita tu belum. Ni daripada gayung. Gayung. Okey, dah. Dah. Okey, dah nak saya terima. Macam bodoh. Benci nampak pori-pori. Makanan melengkapkan gigi. Hidung aku berminyak. Aku letak kat YouTube dah sensor. Aku cakap babi nanti. Biar kau tak letak. Sebab mak kau tengok. Kau tengok. Aku sini lah. Tap. Misha, aku ada tengok satu. Macam nak matikan? Mana Syami? Syami dia gerak dulu dah. Lupa aku dah. Okay guys, kita orang dah kenyang. Kita orang dah kenyang. Kita dah kenyang gila. So, kita nak pergi Shopee Raya. Daripada semalam aku rasa video Shopee Raya. Shopee Raya yang tak shopping ada lagi. barang. Kita harap So, kita jumpa lah. Betul. At least satu Awi. At least. At least satu. Macam kalau balik tu kan, macam pergi KL beli Ha, apa? ha. Tak ada benda. Kau ada baju tidur. Anak lah, anak raya lah. Hai korang. Allah buruk. So, sekarang pukul 2.49. Kita nak pergi sahur. Kita baru lepas solat. Sudah di make up. Kita lagi sahur. Dekat mana? Tunggu je diorang. Okay, so ya Allah, malas dah nak make up. Sebab malas, sebab nanti banyak tertidur je. So, baik korang. Jumpa nanti. One each. Okay, so kita order macam-macam macam nak buka. Sekarang pukul 3.20. Ni je raya. Ni je menu. Lemon dan sambal. Kita orang rasa hari ni je dengan semalam. Tak kerti nak tidur. Makan ni. Kita orang sekarang dah pukul 3.20. Tak tidur lagi guys. Mau mati je.
So what is your impression of these two? I think this Oh, by the way, kita orang pergi keluar pun bukannya sebab nak pergi sahur ni sangat. Kita nak beli ni. tu je pertama. Beli sponsor us. Sanggup. Sebenarnya kedai makan ni dekat gila mah. Salah di situ lah. Ha. Itulah kegemat, itulah ini. Ya, tidur. Ini kan lentok. Orang kat luar. Mana-mana tu. Kita orang masih bertenaga. Ya. Kenapa hari ni kita bertenaga? Sebab aku power nap tadi. Kau tak tahu. Aku tak power nap. Aku kenapa? Syami power nap. Okay. Oh, dia nak record. Bye. I miss you. Fah, nanti WhatsApp aku Aku tak ada lagi nombor kamu. Oh, tak tu lagi. Tak tolong. Bye. Study elok. Take care. Macam kakak macam mama yang study elok. Untuk apa korang pakai tu? Tak payah nak dekat sangat kan. Nak cuma. Ini tak ada lah kesempatan. Kan? Tak ada kesempatan kan? Aiman, nanti aku masuk YouTube tau. Ya, jangan. Bye. Buntut. Bye. Bye. By nature. Nanti datang Perak bagi tahu. Datang Ipoh. Memang orang Perak. Atau koma. Kata Ipoh. Tak salah aku konten. Bye. Nanti pick up aku kat Pagoh. Nanti korang yang raya kalau ada open house ajak aku tau. Kalau ada rezeki lah. Macam jauh je rumah korang. Kata jiran. Jauh sangat ni bang. I'm gonna miss you. Jauh sangat bi rumah korang ni. Rasa macam Kau nak nangis. Bodoh lah kau nak. Kita orang jiran lah. Betul lah. Fokus. Satu. Okey ke? Cantiknya aku. aku rasa dia lelaki. Peluk. Peluk? Ya. 1, 2, 3. Pandang kamera kot. Ami? Baru dah nampak. Baru. Ada. Mana tahu tengah post story IG. Baik-baik ni. Lepas tu aku kena follow IG dia lah. Nak bagi. Kena tag lah. Gambar nanti aku bagi Sama. Terima kasih tolong buka semua. Sama-sama. Terima kasih Bica. Terima kasih Bica. Baik korang. Jumpa. Kata-kata. Kata-kata hari ini. Kata apa? Syami handsome. Tapi saya lagi handsome lah. Selaka ni. Saya betul lah. Kau ada six pack. Mana ada? Dah, jom. Okay, so kita nak pergi Istahil. Tunggu sekejap. Cuba taka dulu, cuba taka. Ami. Let's go. Okay, so oh, sini kan? Hai korang. So, kita nak pergi satu tempat ala-ala T20 macam tu. Kita nak iftar dekat tempat T20. So, stay tuned. Bye. Boleh guna kod klub I am Syabir. Untuk Singaporean lah. Untuk Malaysian, You dah dapat? belum. Dia reject.
Excuse me. I already booked. How can I help you? I already booked this one. Tunjuk apa? ID. ID. It's this is from costumes and this is from makeup. Inside to the right, okay? Okay, thank you. Thank you. Lelaki sini. Okay.